Baik. Satu hari Maggi berapa kali masak bang? Satu hari ya 15 kilo macam tu bang. Oh, sedap Maggi ni bang. Ni masak apa Maggi ni bang? Dia goreng je. Dia Oh. goreng biasa je. Cuma resepi tu lah. Resepi tu lah. Dia beza kat resepi je. Bang boleh request tak nak toge ke bang? Budak zaman sekarang bang, dia tak makan toge bang. Kalau nak kita pilih-pilih lah. Saya kalau buat ada toge selalu dua kecam saya bang. Ya ke? Dia tak makan toge, budak zaman sekarang ni. Orang dua je tak makan. Bang kan bagi Maggi tu bang Okey. Nak telur? boleh. Dia kalau penuh bekal RM1 bang. Telur RM5 je. Oh RM5 je? RM5 je. Tambah telur bang? Tambah telur RM1. RM1. Ya. Saya lama tak makan Maggi lepas tukar bang. So macam ni RM6 lah. RM6 je dia. Boleh campur ke bang? Sorry. Boleh campur. Saya main sebut je, boleh campur. Ya. Baik. Dia tak penuh sangat pun. Cuma ada semua benda lah. Kalau ambil satu RM5, campur pun RM5. Ya betul. Macam ni portion dia. Terus sikit. Baik. Tambah telur tu bang. Telur Tambah apa RM1 Telur RM1. Habis abang start buka berapa bang? 2,5 sampai 7,5. Lorong yang ke berapa? 3. Lah. Lorong yang kedua lah. Lorong kedua. Tapak 238. Baik bang, ni saya makan dulu bang. Bismillah. Okey. Berbuka kan? Buka kat lah. Okay, bang. Nice. Terima kasih.